sejak 2023, bukan lama, 2 tahun lepas je, sekurang-kurangnya 140,000 orang terbunuh di Sudan. Tapi apa kena mula dengan Dubai dan UAE? Ini kerana dalam masa yang sama, berbilion dolar emas mengalir dari Sudan ke Dubai. Inilah yang dipanggil blood gold. Dubai membeli emas daripada kumpulan paramiliteri RSF yang sedang melakukan pembunuhan beramai-ramai dan genosid di Sudan. Malahan UAE dikatakan bukan sahaja membeli emas, malahan juga membekalkan senjata kepada RSF. Sudan sekarang ini memang tengah huru-hara. Rapid Support Forces atau RSF dituduh membuat pembunuhan beramai-ramai, ethnic cleansing dan juga genosid. Tapi perang ini bukan pasal politik aja. Perang perlukan duit, senjata dan sumber. Dan sumber Sudan yang paling besar ialah gold, emas. Sudan ni ialah pengeluar emas nombor 3 terbesar di Afrika dengan nilai ekspor lebih 2.2 bilion kepada UAE pada tahun 2022. Pada harga tahun 2022, sekarang 2025 harga emas sekurang-kurangnya dah double daripada harga itu. Dan hampir semua emas dari Sudan ini berakhir di Dubai, di UAE. Jadi, kenapa ini semua berlaku? Basically, ada 3 sebab utama yang boleh kita bincangkan. Pertama, daripada sudut politik. Sudan berpecah antara tentera rasmi SAF dan milisya RSF. Selepas kejatuhan Omar al-Bashir pada tahun 2019, perebutan kuasa makin sengit. SAF nak RSF diserap dalam militeri Sudan. Tapi RSF ingin jadi kuasa politik. Seterusnya, Mesir menyokong SAF dan UAE menyokong RSF. Kedua, dari sudut ekonomi. Sudan bergantung besar pada emas. Lebih 40% ekspor Sudan datang dari emas. Jadi bila ekonomi runtuh selepas sekatan antarabangsa, emas ni jadi nadi, jadi lifeline. Siapa kontrol emas, dia kontrol duit, senjata dan kuasa. Ketiga, konflik kaum dan etnik. Konflik di Darfur sejak awal berakar pada diskriminasi antara komuniti berbangsa Arab dan non-Arab. RSF yang majoritinya Arab dituduh melakukan ethnic cleansing dan target etnik macam Masalih. Jadi gabungan isu politik, ekonomi dan kaum inilah yang buat Sudan jadi bom jangka. Dan emas jadi pencetus utama meletupnya krisis ini. Kemenangan bersejarah Takaichi dalam pilihan raya LDP Jepun telah menggemparkan pasaran global. Ini bukan kerana beliau bakal menjadi Perdana Menteri wanita pertama Jepun, malah Takaichi juga dikenali sebagai pendukung dasar stimulus fiskal yang agresif, berlawanan dengan dasar ketat sebelum ini. US dollar Japan dah breakthrough melepasi level kritikal 15000. Ini adalah breakout paling kuat tahun ini. Volume dagangan juga melonjak 200% daripada purata biasa kerana pasaran menjangkakan Takaichi akan delay kenaikan kadar faedah Bank of Japan sambil meneruskan stimulus ekonomi. Yang lebih menakjubkan, Nikkei 225 mencatat rekod tertinggi sepanjang masa, melompat lebih 5% dalam satu hari. Volume dagangan juga meningkat 300%, menunjukkan sokongan di kalangan pelabur yang optimis dengan kemenangan Takaichi ini. Seterusnya, saya dah sediakan market outlook untuk pelbagai pasaran utama daripada major banks dan institution. Kawan-kawan boleh download percuma untuk dijadikan panduan trade minggu ini. Untuk download, boleh refer di description di bawah video ini. Antara 80% hingga 95% emas Sudan diekspor atau diseludup ke UAE. Jadi bila dah masuk dalam pasaran Dubai, asal usul emas itu hilang. UAE beli lebih dari 2.2 bilion dolar emas pada tahun 2022 daripada Sudan. Disember 2023,
Sudan failkan kes di Mahkamah Antarabangsa ICJ menuduh UAE supply senjata kepada RSF sebagai tukaran emas. Tapi pada Mei 2025, ICJ tolak kes itu atas alasan teknikal, bukan bidang kuasa ICJ. Jadi ini adalah masalah teknikal sahaja. UAE juga menafikan dan mengatakan mereka neutral. Tapi imej satelit dan dokumen bocor menunjukkan flight kargo dari UAE mendarat di kawasan RSF. Seterusnya, pakar kajian Sudan Dr. Alex Dewall, dia pernah berkata bahawa gold is the lifeblood of Sudan's war economy. Without gold, the RSF couldn't sustain the campaign, and the UAE role as a hub makes it central to this conflict. Sejak Perang Saudara Sudan meletus pada April 2023, angka korban makin meningkat setiap bulan. Menurut PBB, lebih 140,000 orang sekurang-kurangnya orang awam terbunuh dalam tempoh 2 tahun ini. Dan angka sebenar mungkin lebih tinggi sebab banyak kawasan tak dapat dimasuk. Dari segi refugee, Sudan sekarang ini jadi krisis pelarian terbesar di dunia dengan lebih 12.6 juta orang terpaksa tinggalkan rumah mereka. Ada yang jadi pelarian dalam Sudan sendiri, ada yang lari ke negara jiran macam Chad, Mesir, Ethiopia dan juga Sudan Selatan. Jadi basically 25% daripada rakyat Sudan sekarang ini hidup sebagai pelarian. Jadi ini bukan sekadar perang biasa, ini adalah tragedi kemanusiaan terbesar di dunia hari ini. Kalau kita tengok keadaan Sudan ini, pattern dia tak jauh beza pun dengan apa yang berlaku di Palestin. Di Gaza, lebih 70,000 orang awam terbunuh sejak 2023, tapi US terus bagi senjata dan perlindungan politik kepada Israel walaupun mereka melakukan genosid. Di Sudan, RSF melakukan ethnic cleansing terhadap komuniti Masalit dan juga non-Arab. Dan UAE beli emas, supply senjata yang meneruskan kempen genosid RSF. Jadi dua-dua situasi ini hampir sama. Bila kuasa besar ada kepentingan daripada sudut emas ke, minyak ke, geopolitik ke, nyawa orang awam jadi collateral damage. Sudan dan Palestin mungkin jauh dari segi geografi, tapi nasib rakyatnya sama, menjadi mangsa dalam permainan kuasa global ini. Dan dengan harga gold yang semakin meningkat tinggi, kita boleh menjangkakan keadaan makin teruk di Sudan kerana merebut wilayah. Jadi tak kiralah Israel ke UAE ke, bila genocide, kita kena kata ia genocide. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum. Yeah, we wear the crown. You grease our head, we're in control. Making money move from pole to pole. Invest with us.